Sebenarnya perut buncit ni senang je nak kempis. Orang buncit kalau dah cuba macam-macam tapi masih tak kempis, itu tandanya usus tak sihat, sebab bukan semua buncit tu datang dari lemak. Ada yang datang dari najis lama dan angin yang tak keluar. Kawan aku jenis jaga makan, tak minum manis, nasi pun ambil sikit, kardio tiap pagi tapi perut dia tetap buncit. Bukan buncit lembik tapi buncit keras. Dia try macam-macam, detox air lemon, senaman ABS, kurus satu badan tapi perut tak juga surut. Lepas tu baru dia perasan setiap pagi susah buang air, kentut dan sendawa tak henti, perut rasa berat walaupun dah makan sikit. Lepas jumpa pakar penghadaman, doktor cakap straight, ini bukan buncit lemak, ini buncit usus. Maksudnya najis lama tak keluar habis, angin tersekat dalam salur penghadaman, toksin mula berkumpul dan tekan dari dalam, perut jadi keras, sistem jadi lemah. Sebab tu badan makin lesu, perut makin ke depan. Aku terus recommend dia cuba jus golik, produk herba campuran akar dan herba Cina lama yang bantu buang najis degil dan lembutkan perut keras, singkir angin lama dalam badan, bersihkan usus dan lancarkan penghadaman, bantu perut makin kempis dari dalam, bukan sekadar nampak luaran. Dan aku pesan terus beli 2 paket untuk bantu flush habis-habisan dari minggu pertama. Hari ketiga, dia dah rasa perut kempis sikit. Hari kelima, buang air lawas, sangat tak perlu meneran. Hari ketujuh, dia sendiri cakap, baru aku tahu rupanya selama ni aku simpan najis 5 tahun dalam perut. Perut dia mula surut, pinggang makin longgar dan yang paling best, badan makin ringan, tidur makin lena dan tenaga makin naik. Kalau engkau tengah hadap perut buncit yang tak nak surut, walaupun dah try macam-macam, itu tanda usus kau dah terlalu lama simpan najis dan angin. Jangan tunggu perut makin keras baru nak cari jalan. Flush dari dalam baru lemak boleh keluar. Kusyorkan ambil 2 paket. Kau cubalah dulu. Usus bersih, badan pun lega. Jus Golich ni macam probiotik. Cuma ianya 3 kali lebih efisien, hasilkan bakteria baik dan ianya selamat sebab herba semula jadi. Aku berani recommend sebab Jus Golich ni ada kajian Universiti Antarabangsa tentang khasiat kempiskan perut dan cuci usus. Ianya juga lulus ujian makmal diiktiraf.